perempuan lepas kahwin garanti dia ada masalah paha menggelebih. Lepas tu perut boncit kan, saya buat 3 senaman ni, garanti bentuk badan lebih cantik. First, yang ada sumo squat, kaki buka luas, turun bawah, pinggul tolak ke belakang, sentuh lantai dan naik balik. 1, pelan-pelan relax. 2, ni bagus untuk pinggul dan juga paha anda. 3, 4 lagi pelan-pelan. 5, sentuh lantai tu tau. 6 lagi. 7, 8, buat 10 dah cukup dah. 9, 10. Relax. Nama kedua, kita akan buat jet plank. This position, kaki rapat, lepas tu buka luas, lepas tu patah balik. 1, 2, 3, tahan je. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, relax. Next one pula, korang akan buat courtesy lunges. Dah tolak ke atas, relax. Kaki silang sikit, turun bawah, pandang bawah, naik balik. 1, pandang bawah, jangan pandang depan, supaya badan korang tunduk. Supaya senang kena kat bahagian quadricep tu dan pinggul anda juga. 3, pelan-pelan. 4, relax. Buat pelan-pelan je. 5, 6 lagi. 7 lagi. 8, 9, 10. Lepas habis 3 senaman tu, rehat kejap, 30 saat ke 60 saat, lepas sambung round yang kedua pula. Buat sebanyak anda boleh dalam masa 10 minit. Saya garanti kalau anda buat hari-hari, badan makin mengacam. Dan follow saya kalau anda ada lagi banyak senaman-senaman yang mudah yang anda boleh buat setiap hari tanpa peralatan. Lagi-lagi bagi yang sibuk bekerja tu.